Jom saya bawa abang kakak tengok rumah banglo dengan view Tasik kat belakang. Let's go! Inilah dia, banglo dekat Diamond City Semenyih, township yang menang award dengan kecantikan dia. Specialnya banglo ni, belakang dia facing Tasik. Ui. Untuk banglo ni, keluasan dia 55 kali 80 panjang. It's a zero load banglo. Ada 10 kaki tanah sekeliling unit. Okay, jom kita masuk. The first thing you guys can see ialah all these openings untuk tengok view kat belakang. Kita ada tandas juga just beside the door untuk tetamu. Layout banglo ni betul-betul square shape. It's very good sebab kita nak maximizekan the view. Sambil lepak dengan family boleh lah appreciate the view. Sambil makan pun boleh. Tengah nak potong sayur ni pun boleh. Bestnya rumah ni sebab layout dia jenis open. It gives the owner the ability to have the same view walau di mana kita berada. Sama ada kat kitchen, living, makan, semua pun boleh. Going upstairs, kita akan ada satu bilik tetamu kat sebelah tangga ni. And dekat atas ni ada 4 bilik dengan tandas sendiri. While the 2 rooms untuk anak-anak will be facing kat depan. Lagi 2 master size bedrooms akan facing Tasik belakang. Bilik ni definitely akan jadi untuk anak yang paling manja dan yang paling disayangi. Dan ni pula of course untuk raja dan permaisuri rumah lah. Dengan tandas yang macam hotel, saiz yang memuaskan, lengkap dengan lake view.